الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada tengah hari ini. Alhamdulillah, hari yang ketiga dalam bulan Rejab. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada tengah hari ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Iman dan Kehidupan. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 140 pada tajuk Si Mencintai Mati, pada nombor yang ke-13. Muka surat 140, tajuknya Mencintai Mati, pada poin nombor yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman bukan mencintai hidup sebagaimana cintanya orang yang tamak haloba kepada harta benda dunia, iaitu cinta yang menakutkan kepadanya untuk menemui kematian dan menghantarkannya ke liang kubur. Tetapi dia mencintai hidup supaya dapat menegakkan kewajipan kepada Allah di atas muka bumi ini, dan mencintai mati kerana kematian itu akan membawanya segera menemui Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini perkara yang kita mesti faham selok-beloknya dengan baik. Takut nanti kalau kita salah kefahaman, maka dia akan menyebabkan laluan perjalanan hidup kita akan tergelincir, akan terbabas.
Sebab itu bila sebut soal kehidupan di atas dunia, itu adalah suatu perkara yang kita tidak boleh elak. Tidak ada mana-mana makhluk yang hidup yang bernama manusia selain daripada kehidupan kita hanya berpusat di atas muka dunia atau muka bumi. Semua manusia hidup di atas dunia. Jadi dunia ni memang tempat yang Allah Ta'ala siapkan untuk menjadi tempat transit kita, tempat kita mencari bekalan, tempat kita menyediakan kelengkapan-kelengkapan yang terbaik di saat anggapan perjalanan hidup kita ini kita sedang bermusafir menuju ke alam akhirat, dan musafirnya kita ini di atas dunia. Jadi seperkara yang kita kena faham, bila kita sebut dunia, pastinya ada kecintaan kepada dunia. Kita akan rasa secepis cinta kita ni dengan dunia tak boleh elak, dia tak boleh lari. Kita cinta pada kehidupan dunia, kita cinta kepada harta benda dunia, kita cinta kepada pangkat jawatan pekerjaan kita, kita cinta pada wang ringgit kita cinta pada segala yang bersangkut dengan dunia. Itu adalah normal, itu adalah level standard. Yang tak bolehnya adalah kecintaan itu diletakkan pada qadar yang luar biasa, terlalu mencintai dunia sehingga menyebabkan proses bekalan-bekalan negeri akhirat kita tersangkut. Bekalan-bekalan ke negeri akhirat kita terbengkalai, sibuk dengan pekerjaan, cari harta benda dunia siang malam sampai tinggal solat. Contoh dia. Itu yang agama tak setuju. Kan? Kita nak cari duit, cari kerja, cari rezeki yang halal, itu agama anjurkan. Tetapi kena ada satu bentuk keseimbangan. Kita kena pandai meletakkan keseimbangan itu supaya tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang utama, matlamat kita adalah negeri akhirat. Perjalanan kita ke negeri akhirat yang bekalannya kita kena siapkan sekarang ini. Jadi sebab tu dia kata tadi, kita kena mencintai kehidupan ini. Sebab dia kata bila kita hidup, kita dapat selesaikan tanggungjawab kita yang wajib, yang sunat di atas dunia atau di atas muka bumi. Kalau tak hidup, kita tak mencintai kehidupan, macam mana kita nak proses bekalan-bekalan tadi? Kan? Kita kena sayang dengan kehidupan di dunia ni. Sebab bila kita hidup, sayang tu makna kita nak hidup dalam keadaan selesa, dalam keadaan aman damai, dalam keadaan sehat walafiat. Kerana itu adalah faktor-faktor utama kita boleh menyelenggarakan ibadah-ibadah kita dengan sebaik-baik mungkin. Kalau dah sakit, payah dah kita nak ibadah. Kadang-kadang bila kita kekurangan harta benda, itu tak cukup, ini tak cukup, dia juga boleh mengganggu juga perjalanan ibadah kita. Jadi sebab itu kena letak satu bentuk keseimbangan. Kecintaan pada dunia itu diharuskan. Tetapi macam saya sebut tadi, tidak terlalu berlebihan, hanya dalam kepala kita dunia semata-mata. Tak peduli dah halal haram, tak peduli dah dosa pahala, tak peduli dah apa saja. Na'udzubillah. Sedangkan agama mengajar kita kena ada sikap peduli. Peduli itu makna kena alert, kena ambil tahu, aku buat benda ni boleh ke tak boleh. Aku buat begini, agama setuju ke tak? Kalau aku cakap macam ni, boleh pahala ke dosa? Itu namanya kepedulian.
Jadi kepedulian ini satu benda yang sangat penting dalam hidup seorang Muslim. Kalau dia tak ada sifat peduli ini, memang habis lah. Kan? Dia tak peduli, tak ada peduli. Halal ke, haram ke, siapa punya ke, kita punya ke, orang punya ke, semua kita sapu bersih. Tak pedulilah dosa pahala dan halal haram. Na'udzubillah. Jadi ini penting untuk kita ambil kefahaman. Suka atau tidak, terpaksa kita hidup berhempas pulas di atas dunia. Berhempas pulas maksud dia kita kena kawal nafsu kita. Dalam masa yang sama kita nak rasa juga nikmat dunia. Dalam masa yang sama kita kena siapkan juga bekalan-bekalan yang terbaik untuk perjalanan akhirat kita. Jadi dunia ni tempat Allah gaulkan semua sekali. Halal haram pun duduk sekali atas dunia. Orang baik, orang jahat pun duduk sekali atas dunia. Hak batil pun bercampur gaul atas dunia. Kitalah manusianya yang kena pandai mengolahkan, mengasingkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang elok, mana yang tak elok, mana yang dosa, mana yang pahala. Jadi untuk menjadi manusia bijak yang pandai mengasingkan perkara yang saya sebutkan tadi, maka proses utamanya adalah mengaji. Kena cari ilmu, kena berkuliah, kena datang surau masjid, kena tadah telinga, tadah kitab. Sebab kita ni jenis dia macam tu lah. Pelupa, leka, lalai, cuai. Sayyidina Ali dah sebut dah, an-nasu niyam iza matun tabah. Manusia itu sifatnya tidur, dengan makna leka, cuai, lalai, alpa, tak ingat, kelang kabut. Bila dia sedar, Sayyidina Ali kata bila mati baru sedar. Selalu macam tu. Kan? Tahu-tahu dah masuk dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Sibuk longgok harta dunia, tak peduli halal haram. Allah kata hatta zurtumul maqabir. Tahu-tahu mati masuk dalam kubur, marrabbuka, baru sedar. Na'udzubillah. Jadi sebab itu kita mengaji ini supaya kita jadi manusia yang cepat ada kesedaran, yang sedar diri, tahu diri, supaya apa yang disebut tadi, kita juga dianjurkan mencintai mati. Sebab apa? Mencintai mati ini bukanlah makna tak sabar-sabar nak mati, bukan. Maknanya kita tahu kematian itu akan berlaku, dan kita tahu kematian itu adalah pertemuan yang utama, hakikat sebenar antara kita dengan Allah Ta'ala. Itulah mati. Sebab itulah pada hari kematian baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika pintu rumah Nabi diketuk oleh seorang lelaki pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Ketika Nabi sedang tenang ketika itu, kemudian pintu rumah baginda diketuk. Nabi mengarahkan Fatimah untuk mengintai atau membuka pintu melihat tetamu yang hadir. Lalu bila Fatimah buka pintu, Rasulullah tanya siapa yang datang. Fatimah kata, wahai ayah, seorang lelaki yang aku tidak pernah kenali, aku tak pernah tengok, dia berdiri tercegat di depan muka pintu. Lalu kata Nabi, bagaimana sifat keadaannya? Fatimah jawab, bila dia tengok aku, jantung aku rasa nak tercabut, jantung aku macam nak luruh. Lalu Nabi kata, izinkan dia masuk kerana dia adalah malaikat. Bayang tuan-tuan, dia baru tengok aja jantung Fatimah nak luruh, punya tajam penglihatan malaikat. Jadi bila dia masuk, Nabi tanya, apa tujuan kamu hadir pada pagi ini? Lalu malaikat menjawab, malaikat maut Israel menjawab dengan penuh tertib, wahai Rasulullah, aku datang hari ini untuk ziarah kamu kali yang terakhir di atas dunia.
Dan yang kedua, aku nak cabut nyawa kamu, itu pun kalau kamu izinkan. Itu saja kelebihan yang Nabi ada. Malaikat minta izin nak cabut nyawa. Dan kelebihan itu hanya Allah bagi pada Rasulullah seorang saja. Kita yang jadi umat, malaikat tak perlu minta izin dan takkan pernah minta izin. Sebab saya sangat yakin kalau malaikat minta izin nak cabut nyawa kita, pastinya malaikat yang akan mati dulu. Kita sampai ke sudah lah tak mati tuan-tuan. Kan? Sorry lah bro. Kan 31 Disember minggu depan malaikat datang. Macam mana ni? Dah hujung tahun ni boleh kot. Dia kata nanti lah dulu kan. Ni bulan 2 ni nak Ramadan, bagilah lepas Ramadan dulu. Kan? Hujung malam raya datang pula. Tanya lagi kan. Bagilah raya dulu. Sudah. Kalau malaikat pun give up, dia mati kan? Kita takkan mati kan? Kalau malaikat minta izin, sampai ke sudah lah. So itu, izin itu pada Rasul saja. Bila malaikat tanya, jawapan Nabi itu paling rare. Nabi kata, silakan. Sebab Nabi kata, aku dah tak sabar nak jumpa Tuhan. So maknanya kematian itu adalah pertemuan hamba dengan Allah secara live, secara direct, secara langsung. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, itulah orang beriman. Maknanya bila dia sebut dia mencintai mati, maknanya dia akan prepare. Bukan cinta seronok nak mati nak jumpa Tuhan je, tapi dia mesti ada preparation, ada bekalan. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi kata siapa yang cinta, suka untuk menemui Allah, nescaya Allah cinta pula untuk menemuinya. Siapa yang suka nak jumpa Allah, Allah suka nak jumpa dia. Siapa yang benci, sebaliknya lah. Siapa yang benci nak jumpa Tuhan, takut tak berani, Allah pun benci nak jumpa dia. Itu sefir Allah. Mudah sangat. Maknanya bila kita hidup, kita kena buat preparation. Sebab kita suka nak jumpa Allah. Kita nak jumpa Allah, kita nak kena bawa bekalan-bekalan yang terbaik, yang agama dah ajar kita. Agama ajar kita nak jumpa Allah dalam keadaan kita ada bekalan. Cuba tuan-tuan tengok satu benda. Saya baru terbaca tadi, betul juga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita satu hari, satu malam solat 5 waktu setiap hari. Walaupun kita tahu asal usulnya pada malam Isra' itu 50 waktu lah asalnya. Tapi dengan hikmah yang Allah dah susun, dengan keramahan mulut Nabi Musa alaihissalam yang berada di tangga langit yang ke-6 pada waktu itu. Allah letak Nabi Musa di langit ke-6 menyambut tetamunya, menyambut Rasul. Dan setiap kali Nabi turun tu daripada langit, Nabi turun nak balik, Nabi Musa tahan. Setiap kali itulah Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, berapa solat yang kamu dapat? Nabi Rasulullah jawab 50 waktu. Nabi Musa kata 50 tu agak berat untuk umat kamu. Boleh tak aku cadang kamu naik lagi jumpa Tuhan, minta kuat. Pertama, kita ucap terima kasih pada Nabi Musa yang bagi saranan. Dan yang kedua, alhamdulillah terima kasih juga pada Rasulullah yang dengar cakap Nabi Musa. Cuba bayang kalau malam tu Nabi buat tak peduli je. Nabi Musa kata banyak kan. Rasulullah jawab, ni umat aku, kau faham. Contoh lah, contoh. Kan? Manalah tahulah. Tiba-tiba Nabi kata, engkau Musa, engkau dah settle lah, engkau sibuk apa? Ni umat aku 50 ke 100 ke lantak.
Oh, nasib baik tuan-tuan. Kalau Nabi dah buat macam tu, tuan-tuan tak ada kerja dah. Selang 20 minit semayang lah. Tidur pun tak dapat. 24 jam bagi 50, lebih kurang lah 15 ke 20 minit satu waktu. Bila tuan-tuan nak kerja, bila tuan-tuan nak menaik, bila tuan-tuan nak balik kampung, tak tahu bila. Makan minum pun tengah langgang jawab. Kan? Mujurlah Allah dah takdir kan. Nabi pun naik turun sampailah tinggal 5 pun kan. Sampai dah tinggal 5 waktu pun punyalah prihatinnya Nabi Musa ni, tak tahulah dia sayang kita macam mana Nabi Musa ni kan. Dia seronok dengan umat Muhammad. Bila 5 pun dia tanya lagi, berapa? Nabi kata 5. 5 pun berat ni kamu naik. Sekali lagi minta kuat. Nabi dengan jujur jawab. Nabi kata aku pun dah rasa malu kan, banyak kali dah turun naik. Jadi Nabi kata tak apalah, 5 pun cukup lah. Ini aku bawa untuk umat. Sebab Nabi kata aku dah rasa malu dah nak jumpa Tuhan. Allah. Itu pun ada puak-puak mana pula pandai-pandai bagi tahu pula. Dia kata yang last tu Ustaz, silap Nabi malu Ustaz. Oh, dia kata kalau Nabi naik sekali lagi buat muka tak malu Ustaz, confirm tak semayang. Ini buat tu raya tuan kan. Kau nak masuk syurga kau tak mau semayang. Banyak jetik. Allahuakbar. Ingat Nabi muka tak malu macam dia kan. Sedap je dengan dia macam tu. Kalau Nabi tak malu sekali lagi Ustaz, lega kita tak semayang tu. Jadi tuan-tuan, cuba bayang akhirnya 5 lah, subuh sampai isyak. Tuan-tuan tengok punyalah kasihnya Tuhan. Dia suruh kita menghadap dia satu hari 5 waktu. Kita yang menghadap dia setiap hari 5 waktu ni tuan-tuan, kita sedar, kita tahu, kita perasan. Kita yang menghadap dia daripada subuh sampai isyak ni, setiap kali kita menghadap Tuhan, kita hadap dia dengan dosa. Kita hadap Tuhan ni dengan dosa. Hari-hari kita solat tu dalam keadaan kita ni memang sedar kita ni dosa banyak, dosa menimbun. Hari-hari buat dosa. Tapi Allah sangat kasih pada kita. Dia takkan jemu kita hadaplah dia 5 kali sehari pun. Setiap kali kita hadap tu dengan dosa, Allah tak pernah jemu tuan-tuan. Dia tunggu rintihan kita, tangisan kita, doa kita, taubat kita. Itulah hebatnya Tuhan. Tuan-tuan cuba bayang kita ada buat salah ke orang. Ni cerita kita dengan kita lah. Kita buat salah dengan orang. Hari-hari kita pergi jumpa orang tu 5 kali. Tak fed up orang. Kau dah lah buat salah dengan aku kan. Lepas tu cari pasal melintas depan aku tiap-tiap hari 5 kali. Faham? Itu kalau kita lah manusia, kita pun dah menyampah nak tengok muka dia. Itu kita. Tapi cuba bayang Allah dengan dosa kita, kesalahan kita, dosa kecil, kok ada dosa besar pula lah. Allah tak peduli semua tu kan. Punya maha baiknya Allah, kasihnya Allah pada kita ni, dia nak kita semayang. Jadi sebab itu saya ingatkan diri saya dan kita semua, tolong kita pastikan anak-anak kita, isteri kita, suami kita minal musallin, di kalangan mereka yang menitik beratkan soal solat. Tolong jaga kan? Sebab kita nak jaga semua tak mampu tuan-tuan. Kita jaga keluarga kita dulu kan? Anak beranak kita, adik-beradik, intai-intai tengok anak buah kita ke siapa. Kalau mereka ni culas dalam solat, kita ingat-ingatkan mereka. Sebab solat itulah tiang bagi agama. Besarnya peranan solat sampai Allah serah pada Rasulullah ni, ibarat bahasa dia by hand. Allah bagi direct. Allah tak guna Jibril. Wahyu-wahyu lain semua pakai Jibril saja. Pakai malaikat bawa turun bagi tahu ayat bagian-bagian. Tapi mari tentang solat ni, Allah invite Nabi, Allah jemput Nabi naik menghadap dia sendiri. Ibarat orang kata hulur dengan tangan sendiri. Nabi sambut.
punya besarnya peranan solat, kelebihan solat dan seumpamanya. Tiba-tiba ada orang Islam kita tak ambil peduli buat solat. Yang tak peduli langsung, yakni tak solat langsung pun ramai. Yang solat ikut mood pun ada. Dia rasa nak semayang, dia semayang. Dia rasa dia rajin lagi, dia solat. Dia rasa dia malas, dia tak solat. Ada juga. Jadi tuan-tuan, tolonglah para asatizah, para alim ulama' dah pesanlah pada kita banyak kali. Apa pun dalam hidup kita ni, nakal macam mana pun kita, liar macam mana pun, degil macam mana pun, jangan sesekali meninggalkan solat. Kalau dah sekali tinggal, dua kali tinggal, lama-lama seronok tuan-tuan. Lama-lama dia akan tak peduli. Sebab kita takut hari ini ada satu budaya yang dinamakan budaya menormalisasikan dosa. Dosa tu dia dah jadi satu benda yang normal. Orang tak semayang, dia dah tak rasa tinggal semayang tu berdosa. Orang yang dedah aurat, dia dah tak rasa dah dedah aurat tu berdosa. Pada dia itu benda normal. Kita pula yang menengok pun lebih kurang sama juga. Kadang kita tak rasa aku ni tengah tengok aurat orang. Benda tu dosa, kita rasa benda tu biasa saja. Inilah fitnah besar yang berlaku di zaman kita hidup hari ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena lebih berwaspada, lebih berhati-hati. Sebab itu ingat, jaga solat kita masing-masing, sebab Nabi kata ia adalah tiang bagi agama. Bagi seorang Muslim, tiang agamanya adalah solat. Kalau solat orang tak peduli, maknanya Nabi kata faqad hadamaddin, dia sedang meruntuhkan agama. Maknanya kalau orang tu tak solat, dalam diri dia tak ada dah agama. Na'udzubillah. Jadi sebab itu, ingat, tidak salah kita mencintai dunia, tapi tidak secara berlebihan. Sampaikan kita lupa bekalan akhirat, sampaikan kita lupa nasib untung rugi kita di sana, sampaikan kita lupa di akhirat besok ada timbangan, ada pembalasan. Kalut dengan dunia sampai terlupa nasib perjalanan kita di sana. Jangan. Kita imbangkan. Tak salah tuan-tuan nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli handphone baru, apa ikut tuan-tuan atas kemampuan kita masing-masing. Tetapi jangan sampai benda-benda tadi menggagalkan projek-projek untuk bekalan pahala akhirat kita. Berapa ramai manusia yang digagalkan dengan harta benda, dengan kuasa yang dia ada, dengan pangkat kebesaran yang dia ada, sampai dia lupa nak bersyukur kepada Tuhan, sampai dia lupa nak beramal kepada Allah berdasarkan apa yang agama dah ajar pada kita. Dan dalam masa yang sama, kita dianjurkan mencintai mati. Maknanya kita ingat kita juga satu saat besok akan mati. Cerita mati ni kita tengok dalam media sosial ni tiap-tiap hari berlaku. Macam-macam kematian yang berlaku. Jadi sebab itu, yang utama persiapan kita lah. Kan Nabi pernah sebut, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai dalam agama itu adalah mereka yang sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni dianjur bermuhasabah diri. Sesekali nak tidur, kita renung balik, aku ni umur dah sekian-sekian, amalan aku agak-agak okey ke tak okey, tahun 2025 ni penutup ni okey ke tak, puas hati ke tidak. Itu nama dia muhasabah diri. Kan kita renung balik dengan umur yang berbaki ni, tak tahu apa lama lagi, apa plan aku pula lepas ni, tahun depan. Jadi itu nama dia muhasabah diri. Orang yang rajin bermuhasabah diri, Nabi kata itu orang yang bijak. Yang kedua, orang yang bijak kata Nabi adalah menyiapkan bekalan sebelum dia mati. Jadi bekalan-bekalan ini, amalan-amalan ini kita kena siapkan sekarang.
Sekarang dengan makna sebelum kita meninggal dunia. Bila dah mati atau meninggal dunia, itu dah tak ada apa dah tuan-tuan. Dah tak ada dah ruang-ruang untuk kita beramal. Allah dah tutup dah pintu-pintu amalan. Sementara hidup, ambillah manfaat, ambillah ruang dan peluang itu sebelum seorang itu dicabut nyawanya oleh para malaikat Allah. Bila dah cabut nyawa, dah masuk dalam kubur, tu dah tak ada apa cerita dah tuan-tuan. Dia dah jadi cerita lain. Dia dah jadi perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzakh, alam kubur. Jadi sebab itu saya teringat satu soalan yang diajukan oleh seorang sahabat Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kawan ni tanya Sayyidina Ali beberapa soalan, tapi saya ambil satu daripada 4 soalan yang dia tanya. Antaranya dia tanya Sayyidina Ali, "Wahai Ali, aku nakkan satu jawapan daripada persoalan aku." Ali tanya, "Kau nak tanya apa? Silakan." Sebab Sayyidina Ali ni dia panggil, Rasulullah gelarkan dia gedung ilmu. Kunci perbendaharaan ilmu Sayyidina Ali yang pegang. Ibarat kunci perpustakaan tu dia pegang. Macam tu. Ilmu dia terlalu hebat, terlalu tinggi. Lalu antara soalan yang sahabat tu tanya, dia kata, "Wahai Ali, apa benda yang susah dan yang paling susah?" Susah soalan. Okay. Apa benda yang susah dan yang paling susah? Ataupun apa benda yang sukar dan yang paling sukar? Lalu dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang susah itu adalah kubur. Kubur tu kan susah. Kita mati masuk dalam kubur, lepas tu ada seksaan, gelap, sempit, berselisih tulang rusuk, ada ular, kalajengking, macam-macam. Walaupun tidak dinafikan ada juga kenikmatan kubur, tapi biasa kita sebut kubur ni lebih dekat dengan seksaan. Kita akan lebih ingat seksaan kubur daripada nikmat kubur. Selalu gitu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Ali kata yang paling sukar, yang susah itu adalah kubur. Yang susah tu kubur. Dan yang paling susah, kata Sayyidina Ali, apabila kamu masuk dalam kubur tanpa bekalan. Itu lagi susah. Mati tak ada siap bekalan. Susah tuan-tuan. Kita yang ada bekalan ni pun tak nampak gaya lagi. Tak nampak jalan dalam kubur esok macam mana cerita, kita pun tak tahu. Allah Ta'ala a'lam. Itu setara kita ada buatlah sikit-sikit bekalan-bekalan hidup. Bayang, kata Sayyidina Ali, yang paling susah bila mati masuk kubur tak ada bekalan. Na'udzubillah. Sebab itulah kita ingatkan dah tadi, kita ingatkan banyak-banyak kali dah. Dalam hidup, sementara hidup, siapkan bekalan. Itulah peluang yang masih kita ada tuan-tuan. Sementara hayat tu ada, sementara kita pun tengah sihat, tengah ada pekerjaan, tengah ada rezeki yang elok kan. Inilah ruang. Bayangkan setengah orang dia dah tak ada peluang. Dia dah meninggal. Aksiden, lemas, kena petik, sakit, mati ni. So bila mati tak ada dah peluang kebaikan tu dia nak boleh buat. Tapi kita yang setakat tengah hari ni alhamdulillah masih hidup. Dan Allah bagi pula kita hidup dalam bulan Rejab yang penuh keberkatan ini. So kita ambillah semangat Rejab. Rejab ni kita buat tambahan amalan. Maknanya kita upgrade. Sebab Rejab ni dia tak adalah satu kita panggil amalan special yang luar biasa ke, tak ada. Dia biasa je. Cuma kadang-kadang orang kita yang pandai menambah-nambah jadi nampak luar biasa. Sedangkan perkara itu tidak ada nas yang sahih. Kalau tuan-tuan ingatlah dulu-dulu lah, orang dulu-dulu tahun 80-an, mungkin awal 90-an,
Masuk je Rejab, Syaban, Ramadan, 3 bulan puasa. Dulu-dulu orang dulu macam tu. Start Rejab dia tak cerita banyak, terus puasa sebulan. Syaban lagi sebulan pula. Ramadan itu dah tentulah sebulan. 3 bulan straight. Terus naik pangkat jadi wali Allah. Kan? Dia sebenarnya, yalah kita pun tak tahu mana datang benda tu, tapi dalil tak ada. Arahan Nabi suruh puasa straight 3 bulan tu tak ada. Yang ada pun kalau kita nak puasa bulan Rejab ni, puasa Isnin Khamis macam biasa je. Lepas tu tambah sikit puasa hari putih 13, 14, 15 Rejab. Tu je lah. Kalau nak tambah sikit puasa ganti yang mana tak habis lagi, contoh lah. Itu je. Lepas tu yang lain kita lebihkan. Zikir bulan ni lebih sikit, sedekah bulan ni lebih sikit, baca Quran lebih sikit. Sebab ulama kata Rejab dan Syaban adalah bulan latihan. Bulan kita berlatih untuk menghadapi Ramadan. Ramadan lagi 2 bulan. So 2 bulan awal ni dipanggil bulan latihan. Bulan latihan ni bulan kita training. Bila training, insya-Allah hasilnya lagi 2 bulan akan jadi cantik. Start sekarang kita dah mula train baca Quran. Start sekarang kita dah train dah sedekah. Dah train dah bangun pagi, tahajud, latih. Supaya bila masuk Ramadan dia dah tak terkejut. Dia dah tak terperanjat. Dia dah tak ada kekok lah sebab dah berlatih 2 bulan. Macam kita tengok atlet-atlet lah, sukan-sukan apa pun kan, bola ke, pingpong ke, takraw ke, silat ke apa. Dia ada latihan dia. So bila latihan, tu yang menang banyak. Sukan C baru, pingat emas. Adalah menang-menang juga sebab hasil latihan dan orang kata rezeki dia hari pertandingan tu. Jadi sama juga ibadah ni, dia adalah praktikal. Latih tumbi lah. Kita kena berlatih. Semayang, kena rukuk, kena sujud, kena ambil air semayang, kena ada khusyuknya. Itu latihan. Sedekah pun sama, setiap kali kita QR, kita masuk dalam tabung, niat kita kena jaga dengan penuh tulus, dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala. Itu latihan. Supaya kita masuk Ramadan betul-betul prepare. Betul-betul bersedia. Tak ada terperanjat dah, tak ada terkejut. Besok dah puasa. Tak ada. Setelah itu kita ulang sebut, hari ni dah 3 Rejab, hari Rabu, besok 4, Khamis sunat puasa. Tapi jangan niat puasa Christmas lah. Besok cuti. Jadi niat puasa macam biasalah, puasa sunat hari Khamis kan, ataupun nak puasa ganti ke tak kisahlah. Jadi yang penting kita cuba beramal. Walaupun sunat ada kemampuan kita buat, tak mampu tak apa, jangan buat. Tapi kita yang buat amalan sunat ni, dia ada satu bukan masalah sangat, tapi dia ada satu benda yang kita nak kena jaga, iaitu hati kita. Sebab nak jaga hati ni, ketika kita buat ibadah sunat di saat orang lain tak buat, itu yang susah. Katalah hari Senin tu hari kita puasa sunat dah 1 Rejab, ataupun puasa Isnin, dia pejabat. Tiba-tiba masuk lift, kita nak masuk, orang dalam lift nak keluar. Kita tengok orang tu tengah mengunyah. Hati kita kata, lah, berada ni tak puasa pun. Kita nak jaga benda tu yang saya kata tadi susah. Nak jaga hati supaya jangan timbul aku seorang dia yang puasa dekat culat. Jangan. Susah bukan? Nak jaga hati tu jangan ada timbul rasa ujub, timbul rasa riak, rasa hebat, bangga diri tak ketahuan. Itu yang susah sebenarnya. Kita nak jaga. Nak buat amal senang, nak jaga hati tu. So kita tengoklah orang lain tak puasa pun, aku seorang kan? Kita rasa macam kita hebat. Itu yang kita takut. Jadi sebab itu apa pun, kalau ada lintasan-lintasan itu, macam biasalah tuan-tuan, kita segera minta ampun, bertaubat kepada Allah dengan memperbanyakkan istighfar, dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam.
Nombor yang ke-14 nanti kita akan sambung jadual kita Januari tahun depan, insya-Allah, biiznillah. Terima kasih kepada muslimin-muslimat yang hadir, semua yang menonton. Moga-moga ada kebaikan dan manfaat bersama, yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan seperti biasa minta laluan kutipan tabung kebajikan untuk student kita di Mesir yang susah dan beberapa fakir miskin. Tabung dekat luar pintu masuk surau. QR pun ada, kalau tuan-tuan QR boleh, nak cash pun boleh. Ada yang ambil zakat pun boleh juga. Kita akan uruskan, insya-Allah. Terima kasih sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.